Al-fawaid. Al-fawaid, faedah yang dapat kita ambil, 5 faedah daripada ayat yang mulia ini insya-Allah. Al-faidatul ula, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka, sama ada kafir Yahudi ataupun kafir Quraisy, bergabung mari nak tanya Nabi tentang ruh. Ulama tadabbur kata ayat ini mutadamminun lirad'in. Ayat ini satu celaan kepada mana-mana orang yang mari bertanya kita, tujuannya ta'annud wa ta'jiz. Dia panggil soalan provokasi, soalan nak menjatuhkan orang, entah sudut layan. Jadi bila mari tanya benda pelik, kita tahu dah masalah roh ni masalah ilmu yang banyak di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Tapi dia mari tanya juga nak suruh kita nampak kita tu lemah. Nak suruh nampak kita tu lemah, kita tu lembek, kita tak boleh jawab, dia nak jatuhkan kita depan orang. Ini dipanggil soalan provokasi, atau sudut layan. Kita tadi anak bagikah 3 kategori soalan tak? Ingat tak? Soalan nak provokasi jangan layan. Soalan Jibril nak tanya supaya orang lain tahu, kita tengok. Ada juga pengalaman masalah ni. Bila kita ceramah, bila buka soalan, hak duduk depan ni tanya soalan, kita tahu dia ni tahu, tapi kita tertinggal poin. Sepatutnya dia beritahu kepada masyarakat dengan tajuk ini. Kita kata wafaqakallah, jazakallahu khairah, awak telah memperingatkan saya satu poin yang saya tertinggal. Belok ayat. Yang ketiga, memang orang betul-betul nak bertanya. Ini kita kena usahakan jawab kalau kita ada jawapan. Tapi setengah orang ni dia tanya macam nak pelaga. Ustaz tu kata, dia atas mari video kat kita, video orang, apa komen Abu Anas? Saya kata nak komen macam mana, saya tak buka pun video orang tu, sebab saya tak suka mazhab react. Maknanya kita ambil video orang, kita tanya atas orang tu. Kalau awak nak tanya soalan, tanya je soalan. Abu Anas, apakah hukum sekian-sekian? Cukup. Kalau ustaz tu kata, ustaz ni kata, no, kita bukan mazhab kita nak ambil video orang kita rak balik. Tak. Kita jawab kepada berdasarkan soalan, nak mencari ilmu, tafadhal. Tapi ada setengah orang dia tanya ramai, banyak ustaz. Banyak, ada 10 orang ustaz orang dia tanya, forward belakang soalan. Lepas tu ustaz lain pula atas balik kita, Abu Anas tolong komen, ada jemaah tanya. Padahal soalan tu kita siapa dah. Ini pun perangai juga bahasa jenis buah hidup. Tanya belakang. Lepas tu dia banding mana mudah kali dia ambil tu. Macam-macam manusia ni. Jangan. Jadi dalam ayat ini rad'un, satu kritikan, teguran keras kepada orang yang suka bermain-main dengan soalan. Lebih-lebih lagi soalan provokasi nak menjatuhkan orang, sebagaimana yang dibuat oleh Yahudi bergabung dengan siapa? Dengan Quraisy, cari soalan, kita pergi tanya Muhammad. Kita pergi tanya Muhammad. Maka ketika itulah Allah Ta'ala tegur puak-puak ni, jangan duk nanya banyak kat belik-belik, tak ada kerja lah puakmu ni. Jadi kita ingat, siapa dia suka provokasi orang, jangan dilayan. Siapa dia suka provokasi, jangan duk layan orang lagi tu. Tak ada beda banyak. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tu kata saya, muta saya tunjuk pandai lah, jangan duk rasa besar kepala lah. Ilmu aku beri kamu tu sikit je, berasa pandai dah. Yalah, mu kita ni taraf pakar lah, profesor lah. Profesor pula hok tengah taraf tinggi tu, bukan prof kangkung dia panggil ni, profesor taraf tinggi dah. Saya tak sebutlah nama gelar profesor tu, takut salah faham orang kata kita nganyi kau tak. Contoh nak cerita bagi contoh. Jadi Tuhan kata ilmu aku beri tu sikit. Kata ulama tadabbur, laisa fi hadza hajarun alal aqli bashari. Bukan mana ayat ni memperlekehkan akal manusia, tidak. Tapi nak bagi tahu bahawa akal manusia itu terhad. Bijak setara mana pohon ni, dia tak bijak ni. Bijak kau ni, bijak tak bijak ni.
Jadi kita kena fahamlah, kita sedar hidup kita ni, dalam hidup kita ni tak usah duduk rasa kita pandai, kita bijak, kita hebat lah. Kita tahu sikit, kita cerita kepada orang apa sedikit. Baru ni anak cerita dah tentang pengalaman anak mula-mula balik ke Malaysia. Dijemput ceramah di pejabat SUK, pejabat pentadbiran Kota Darul Naim, Kota Baru. Jadi anak tanya sahabat hak jemput tu, Tok Guru tu kau biasa kalau ceramah? Tok Guru Menteri Besar masa tu almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz rahimahullah. Dia kata jaga Tok Guru turun kalau ceramah ni, dia turun dekat nak habis tempoh dah. Dekat nak waktu solat dia baru dia mari, ujung dah baru dia mari. Kita pun berasa berani nak pergi. Sambil-sambil nak kenal lah, kita baru balik kan, nak kenal kawan-kawan ni, bersahabat dengan orang. Siapa-siapa tu orang betul kursi. Penganjur kata maaf Tok Guru nak turun. Sudah kata aku. Pucak kita, Tok Guru nak turun. Dia tu duduk depan kita ceramah. Sudah ceramah nak pergi dekat dia. Dia kata, Ustaz, dia panggil Ustaz rahimahullah. Dia kata, Ustaz, ada 3 perkara kita nak bagi nasihat lah sebagai pendakwah baru. Nasihat yang pertama, entah ni baru balik, banyak istilah Arab entah tak terjemah. Lain kali kalau apa-apa istilah Arab mesti diterjemahkan, sebab orang depan kita bukan pandai Arab. Yang kedua, entah nak perhabis tajuk entah tu jadi laju cakap. Biarlah kita ringkaskan apa yang dalam kepala kita, cuma biar orang boleh faham apa yang kita kata. Sedap. Yang ketiga, tajuk kita ni, dia kata walaupun semua ni pegawai-pegawai tinggi kerajaan hafsah-hafsah belaka depan hantar ni, tapi bila hantar cakap, kena anggap bahawa kita tu tahu belaka, kita tahu apa yang kita nak cakap. Anggap orang tak tahu, barulah kita sedap cakap. Kalau tu duduk main gak dia panggil duduk main tarik tali dia cakap sikit, tu tahu dah ni, tak boleh nak kecek lagi tu. Jadi rahimakallah ya Tuan Guru. Jadi nasihat tu kita pegang paklo ni. Jadi kita kata wa ma utitu minal ilmi qalil. Tinggi mana darjat orang ni pun ada ilmu yang kita tak pandai. Kita sendiri pun banyak ilmu yang kita tak reti. Masya-Allah. Semalam bila sebut tentang kitab sirah mai kan. Kenapa Nabi boikot Ka'ab bin Malik 50 malam? Kenapa? Kita pun tak fikir bila pada ni. Banyak kali baca hadis ni, Bila kita baca ni pula kitab Rahiqut Tadabbur ni, Masya-Allah, rupanya dia cuba nak tally dengan Nabi keluar daripada Madinah ke Tabuk, balik semula ke Madinah selama 50 malam. 50 malam. Oleh kerana awak tak pergi ke Tabuk, Nabi boikot dia 50 malam, tak ada siapa boleh cakap. Kita kata Masya-Allah, tabarakallah. Kam tarakal awailu lil awakhir. Berapa ramai ulama dulu tinggal orang kemudian suruh buat analisa. Jadi kita kata ilmu ni sedikit, tak usahlah kita duduk besar kepala, duduk kata kita ni pandai, kita ni bijak. Tak ada. Orang hak bijak-bijak tu tak jadi apa belakang. Baik. Yang ketiga, qulir ruh min amri rabbi. Qulir ruh min amri rabbi. Ruh ni, isu ruh ni urusan Allah Azza wa Jalla. Bahasa tu yang kita naknya di sini, ruh di sini iaitulah ruh yang berkait dengan tubuh kita. Adapun nazala bihi ruhul amin, tanazzalat bihi ruh wal malaikatu, kata malaikat absar tu, itu pandangan yang kedua kita ketepikan, sebab kita nak bincang tentang ruh yang dibincang oleh para ulama tentang ruh yang kita ada sekarang. Ruh kita ni lah, atau sudut bincang lain. Jadi ini, maka tubuh kita ni terbagi kepada 2 kategori. Sama ada kita daripada tanah, tubuh body kita ni, ataupun ruh. Ruh tu tak tahu mari apa dia, gapo dia benda roh, tak tahu. Tapi roh tu ada. Sebab bila orang tu nak mati, malaikat maut akan tarik. Malaikat maut akan tarik roh keluar. Kata Nabi SAW, bila ditarik roh orang mukmin, dia keluar daripada tubuh kita ni seperti titisan air di ujung paip. Ketika itu roh orang mukmin akan keluar dengan cara baik. Ya ayyatuhar ruhul mu'minah ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bila malaikat panggil, roh ni keluar slow. Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, mati kita dengan husnul khatimah.
biarlah ketika ruh nak keluar tu dengan ruh yang kita baik, tenang keluar insya-Allah. Jadi Allah Taala sebut isu ruh ni di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla, mutak sedut rempuh masuk banyak. Maka Allah Ta'ala nak nyatakan lemahnya manusia. Tuhan kata min amri rabbi, itu utusan Tuhan aku. Jadi banyak ilmu-ilmu ni kita boleh cari. Kerana itu Allah Ta'ala itu ni, para ulama berbahas tentang ruh. Tengok ni dalam kitab ni kata ulama bahas tentang ruh ni berapa kaum. Dalam kitab Syaukani dalam Fathul Qadir, dia kata tuan-tuan ada fakta ni. Haka ba'dul muhaqqiqin, ulama-ulama pengkaji tentang ruh kata berbeza ulama dalam masalah ruh ni, balagat ila 18 wa mi'ata qaul, 118 pendapat. Ulama ni kata begini, ulama ni kata begini, ulama ni kata begini. Maka kata di para ulama, fanzur ila hadzal fudul, inilah orang panggil fudul, tak ada hijau. Bila Tuhan kata min amri rabbi, tak seduk masuk. Kalau merempuh masuk, menghabiskan masa, letih, duduk bahas sana sini sampai 118 kaum. Hakikat dianya wallahu a'lam. Jadi baiklah kita, orang panggil kalah petai lagi, lebih baik daripada kita kalah, kita tewas, terlentang kita setelah kita kepenat. Jadi duduk sibuk dengan benda ni. Baiklah kita buat betul. Pada itulah anda tengok setengah-setengah ilmu jangan terlalu lebih sangat. Penat kita, kata orang istilah orang Arab guna, tawilu zail qalilun nail. Ekornya panjang tapi faedah tak banyak. Ni setengah-setengah orang ni, suara tak sedap. Dia belajar kelas taranum, merah muka-muka. Kita dengar sebelah dia kata, cepat-cepatlah habis weh. Sakit telinga, bukan sakit telinga Quran, sakit telinga suara dia tak sedap. Kalau dia habis masa yang sama untuk tadabbur Quran, banyak faedah dia dapat. Nah, tapi apa boleh buat, itulah sifat manusia, suka benda-benda fudul, benda yang tidak beri pulangan besar kepada dia. Kita kata rugi besar. Jangan marah geng-geng taranum. Saya tegur orang yang tak layak untuk bertaranum, nak taranum juga, itulah. Dah, baiklah dia habiskan masa untuk tadabbur Quran daripada kita bagi masuk rempuh dalam satu benda yang tidak memberi pulangan besar kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala beri manfaat kepada kita. Sebab itulah dalam pendekatan saya dalam isu tadabbur kita tafsir pagi-pagi ni, kita ambil ringkas je yang boleh dipahami oleh semua orang. Siapa dia dengar boleh faham. Kalau kita nak dalam lagi masalah qiraat, masalah apa ni perbezaan, jadi akhir kali gapo dia ustaz kata begini, tahu? Kalau berkata gitu berkata gini, akhir kali tak tahu gapo. Lah, tak usah. Kita ambil yang kita baik. Baiklah kita pergi kepada faedah yang keempat, wala in syi'na lanazhabanna billazi auhayna ilaik. Kalau kami nak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bolehnya kami hilangkan Quran yang kami dah beri padamu tu. Tapi Allah Taala bagi tahu di sini, nak ceritanya betapa lemahnya kita, betapa tak kuatnya kita, memori kita hebat setara mana, boleh hilang. Lo ni kita tak apa percaya ke memori kita, kita masuk dalam install dalam komputer, dalam alat-alat ni, dia panggil drive Google lah, macam benda-benda. Tak 2 tahun kita duduk simpan maklumat dalam drive. Dia panggil Google Drive apa benda ni, sila budak-budak tahu lah kan. Simpan tegak video ni, simpan. Sekali dia atau warning, oleh kerana mu ni banyak simpan benda-benda ni, maka kamu di blok. Pahala ni tak boleh masuk 2 tahun duduk sumpah benda tu dah. 2 tahun apa dekat 4 tahun daripada Covid lagi. Habis saja tak nak tengok. Nak tengok pun tak boleh, so kena ambil. 10 tahun Haji Mazlan, Allah Ta'ala lah beri kebaikan kepada dia, wafaqahullah, duk khidmat pikul kamera, masuk dalam YouTube, semua kuliah-kuliah kita 10 tahun. Satu malam keluar gambar tengkorak, tak boleh masuk YouTube, kena blok. Buat rayuan-rayuan, kalau ni hilang 10 tahun, tak tahu mana habis. Nak kata apa? Nak percaya siapa? Masuk dalam YouTube mati, dalam Facebook kena tutup, dalam TikTok kena tutup, berapa benda kena tutup, banyak dah apa kita kena tutup. Telegram tutup. Tak ada hijab. Jadi ilmu ni begitulah, Tuhan beri, Tuhan hilangkan. Tak dalam memori ini hok jual dia panggil istana ni, pecah tak boleh masuk pula. Kalau kelai banjir,
kita kata tak salah. Ilmu kita ni hak Tuhan beri ada pada kita. Kita syukur dengan kita mengajar, dengan kita dakwah, dengan kita kerja, insya-Allah Tuhan angkat darjat. Kalau hilang pun gitulah keadaan dunia ni. Sama ada kita pergi dulu atau dia pergi dulu. Tuhan kata apa? Tak ada siapa yang boleh buat mari balik kamu. Nah. Walan summa la tajidu laka bi'ana wakila. Tak ada siapa boleh tolongmu kalau aku sudah hilangkan. Tengoklah, tuan-tuan sudah cerita hak Nabi besar, cerita hak kita, banyak memori kita sudah hilang. Banyak maklumat kita hilang. Sekali laptop kita hilang, terkelar air, banyak benda-benda. Ana di antara ilmu hak saya duk simpan banyak hilang ketika banjir. 24 hari bulan 12 22 14 tenggelam habis kita punya rumah. Laptop kita, komputer kita tenggelam habis. Telefon hak kita ada pun masuk air. Gambar-gambar kita duk simpan berpuluh tahun hilang habis. Kitab kita 5 lori masuk air, masuk dalam air. Kita kata Allahu Akbar, kullu syai'in biqada'in wa qadar. Gitulah ilmu kita ni mudahnya hilang. Baiklah, kita tutup ayat kita dengan faedah yang kelima. Inna rahmat illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alaika kabira. Kecuali rahmat daripada Tuhanmu, sesungguhnya limpah kurnia Allah kepada Nabi sangat besar. Jadi Allah Ta'ala tak hilangkan ilmu Nabi. Sunnah Nabi terpelihara sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Sunnah Nabi ini dihafal oleh para sahabat, disambung oleh tabi'in. Kemudian mari imam-imam hadis mengumpulkan hadis Nabi SAW. Imam Bukhari ambil pendekatan yang paling ketat. Tak cukup syarat dia tak masuk dalam sahih dia. Mari Imam Muslim pula, mari Imam Abu Daud, imam-imam besar-besar kumpul hadis. Sampai hari ini pun masih lagi orang duk kumpul hadis dalam bab tertentu. Dalam bab tertentu dia kumpul hadis. Imam Ahmad punya musnad saya takkan baru 50 jilid. Apa ni, sengit almari di rumah kita. Kena 50 jilid. Jadi alhamdulillah ilmu hadis terkumpul. Ulama-ulama hadis ada macam-macam kategori. Ada khijah duduk bagi sanak ya. Sanak tu sanak sini mengembara sampai ke mana-mana, duduk bagi ketah sanak. Ada ulama lain dah, kita biarlah sanak kita sudah ada. Bukhari sudah ada sanak, tapi kita lebih kepada dirayah, lebih kepada daripada riwayah. Jadi alhamdulillah pelbagai, kalau kita gabung semua, maknanya ulama-ulama hadis telah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari zaman kita pula terbagi dua pula. Ada orang nak beramal dengan sunnah yang sahih-sahih, ada orang duk cari sunnah yang pelik, sunnah ruh apa ni, Nur Muhammad lah berapa benda, dulu ajar orang suruh pergi mitok dengan pokok kayu dengan batu, macam-macam. Jadi kita pilih jalan yang selamat insya-Allah, mencari yang sahih, menyebarkan yang sahih, beramal yang jelas lebih baik daripada duk cari benda yang kabus, benda yang tak jelas. Allahumma, semoga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita, kepada pelajar-pelajar yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidup kita bersama sunnah, mati kita dengan husnil khatimah insya-Allah.